Ya. Okay, Irfan. Apa perasaan awak berlakon menyertai program bersama dengan Sewan? Perasaan saya amat gembira pada saya rasa amat gembira sebab saya dapat kenal orang baru, orang hebat macam Sewan ni. Sewan ni baik sangat sebab ia bagus bagi macam-macam kesedaran kepada saya untuk meneruskan perjuangan sebelum menempuh SPM tahun ini. Okay, so daripada aktiviti yang dijalankan dan khasnya daripada slot motivasi Sewan sendiri macam mana? Apa komen? Slot motivasi daripada Sewan amat menyentuh hati saya untuk saya membalas jasa kedua bapa saya. Selain itu, dalam slot permainan yang telah dilaksanakan, dapat meningkatkan imej kepimpinan dalam diri saya sebab saya ambil jawatan sebagai pemimpin tadi. Baik, terima kasih. So, kata-kata terakhir untuk orang yang menonton di YouTube sekarang. Okey, kata-kata terakhir, kalau join Red Cosante Group, motivation daripada Sewan amat terbaik, memang recommended, 10 out of 10. Okay, terima kasih Irfan. Okey Eva, apa perasaan hari ini selepas seharian join program bersama dengan Sewan khasnya ITV? Saya rasa happy, bersemangat gila lepas dapat motivation daripada Sewan. So, macam saya nak kata, saya rasa semangat lah untuk tak study apa semua lah. So, ya. Okey, daripada motivasi Sewan, apa yang awak dapat adalah rasa lebih bersemangat lah untuk belajar dan nak ulang saja apa semua. Dapat kesedaran yang pentingnya. Ya. Okey, so mungkin sebelum kita akhir, mungkin ada kata-kata kepada penonton kita yang sedang menonton kita sekarang. Kata-kata terakhir, korang untuk penonton kita, mungkin nak recommend ataupun aktiviti ataupun macam mana? Pesanan SPM tak lama lagi ni. So, korang kena start study daripada sekarang sebab kita ada masa yang singkat. So, Okey, baik. Terima kasih Ifah, terbaik. baik. Tiga. Okey, ada apa perasaan hari ini awak telah dipilih oleh Sewan sendiri sebagai peserta terbaik keseluruhan sepanjang program hari ini? Perasaan saya tak sangka pula dapat apa tadi? Peserta terbaik. Peserta terbaik dalam keseluruhan dalam program hari ini. Jadi saya rasa macam tak expect lah benda tu. Dengan pakaian kat luar apa semua, naik atas sekalian ada tak salah ngasi apa semua. Faham? Terkejut? Terkejut. Okey, so daripada Sewan ataupun daripada keseluruhan pengendalian aktiviti dan juga motivasi daripada Sewan, apa perasaan ataupun kata-kata? Komen. Daripada keseluruhan motivasi Ina. Motivasi membuat saya sedarlah untuk insaf daripada buang masa dengan sia-sia dan isi masa dengan